InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya kursus bermula pukul 9.05 Kita tunggu lagi 5 minit untuk kita beri laluan kepada mana-mana peserta yang masih belum masuk dalam Google Meet ni. InsyaAllah. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dan selamat pagi. Alhamdulillah, kami kita mendapatkan kesyukuran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat sama-sama bersua dalam secara online ni. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan mengajar ataupun membuat perkongsian berkenaan dengan macam mana kita nak create satu projek IoT menggunakan atau dengan bantuan ChatGPT lah. Okay, jadi untuk itu sebelum kita mulakan kursus pada pagi ini, kita insyaAllah kita sama-sama kita mulakan dengan bacaan kitab dan dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alus sa'ba in syi'ta sahlan. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, baik insyaallah. So seperti yang tertera dalam dekat slide yang saya sharekan tadi, iaitu tajuk kita ya AI Assisted Industrial IoT, iaitu membina projek IoT berfungsi menggunakan ChatGPT, ESP32 dan juga Node-RED lah. Jadi sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Al-Hazari bin Jamal. Sekarang berkhidmat atau bertugas mengajar di EdTech JTM Kampus Shah Alam lah. Saya juga pada hari ini, pagi ini saya juga dibantu oleh rakan saya dan juga pakar negara Encik Ubaidullah bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Jadi kalau ada apa-apa kemuskilan atau soalan, tuan-tuan boleh utarakan dalam dalam mesej pada Google Meet ni. Okay, boleh chat kat sini. Baik, jadi untuk hari ini saya akan selama 2 jam ni kita akan belajar berkenaan macam mana kita nak buat satu simple projek IoT tetapi menggunakan ESP32 dan juga Node-RED dan dibantu dengan menggunakan ChatGPT. Okey. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan, jadi untuk pagi ni kalau kita nak buat satu projek, saya rasa tuan-tuan dan puan pun tak ready lah dengan peralatan contohnya seperti ESP32 dan tak ada LED dan sebagainya. Tapi insya-Allah untuk DN ataupun kalau tuan-tuan ikut apa yang saya ajar pada pagi ini, kita akan buat dashboard menggunakan Node-RED. Mungkin ada yang kali pertama yang dengar perkataan Node-RED ni, nanti insyaAllah saya akan ceritakan apakah itu Node-RED, dan di akhir nanti tuan-tuan boleh dapat data signal daripada sensor yang saya pasangkan pada ESP32. Jadi untuk ESP32 tuan-tuan pun tak perlu buat, cuma saya ceritakan macam mana tuan-tuan pun nak buat lah. Maksudnya lepas ni kalau habis kursus ni, tuan-tuan pun boleh cuba beli, dapatkan ESP32 dan cuba install dan programkan ESP serta membuat penyambungan dan uji. Lepas uji tu nanti insyaAllah harap dapatlah tuan-tuan dapat signal daripada ESP32 nanti insyaAllah. Okey, jadi sebelum tu lagi saya nak ceritakan untuk ChatGPT ni sebenarnya bukan menggantikan programmer. Sebab untuk pagi ni kita akan cuba buat coding menggunakan ChatGPT. Ini ChatGPT akan sharekan, kita akan prompt arahan yang kita gunakan, yang kita akan buat, di mana nanti ChatGPT akan bantu kita untuk create satu coding yang akan kita masukkan dalam ESP32. Begitu juga coding yang kita gunakan dalam Node-RED. Node-RED ni pun dia ada coding dia. Cuma Node-RED ni dia lebih kepada flow programming. Yang mana kita akan mintakan ChatGPT untuk createkan kita Node.js punya coding lah. Okay. Okay, seperti yang saya kata tadi untuk hari ini kita bukan nak minta ChatGPT buatkan projek kita, tapi dia hanyalah membantu dan bukan pengganti kepada programmer. So macam mana pun tuan-tuan kena tahu jugalah sedikit bagaimana kita nak programkan ESP32. Cuma kalau kita gunakan ChatGPT ni,
Bukan setakat kita nak minta prompt supaya dia dapat hasilkan coding, tapi dalam masa sama juga kita juga boleh juga minta ChatGPT untuk dia terangkan baris-baris coding-coding yang dia hasilkan untuk kita tahulah. Maksudnya contohnya kalau kita nak buat tetapan untuk Wi-Fi ataupun kita nak buat tetapan untuk MQTT dan juga sebagainya. Jadi bila kita dah minta ChatGPT createkan, biasanya ChatGPT akan ceritalah tentang baris-baris coding yang telah dihasilkan supaya apa? Supaya kita sebagai programmer yang mungkin tak pernah buat coding, kita tahulah coding tersebut untuk apa. Okay? Baik, itu sebelum kita nak buat coding, saya cerita sikit tentang ChatGPT ni, apa yang perlu kita tahu. Okay? Apakah tanggungjawab AI? Apakah tanggungjawab kita sebagai programmer? Jadi untuk ChatGPT, apa yang kita minta ialah kita akan prompt kepadanya untuk dia tuliskan coding. Coding untuk apa? Coding untuk kita tulis kepada ESP32. Yang kedua, kita akan minta dia untuk dia tuliskan coding untuk dia buat flow, flow dalam Node-RED. Node-RED ni dia menggunakan flow programming. Tapi nanti kita minta hasilkan dia sebagai coding sebagai Node.js lah. Okay. Kemudian kita boleh bila juga kita mintakan dia untuk dia terangkan coding. Tapi untuk yang ini tuan-tuan boleh buatlah kemudian. Maksudnya lepas kalau nak cuba buat selepas kelas ini, boleh juga tanya pada ChatGPT untuk arahan-arahan coding yang dia buatlah dalam ChatGPT nanti. Sebab apa? Untuk makluman tuan-tuan saya menggunakan ChatGPT yang percuma. Jadi kalau kita terlalu banyak kita minta dia hasilkan info atau maklumat ataupun jawapan, kebarangkalian nanti saya punya kita punya kelas ni mungkin dia akan mungkin kena freeze sekejap lah, mungkin kena petang nanti boleh kan. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu banyak kita minta yang percuma ni, nanti biasanya dia akan freeze lah, untuk dia akan maksudnya akan ada satu masa dia akan hold kejap. Biasalah percuma kan. Tapi untuk pengalaman saya biasanya kalau saya buat coding ni menggunakan ChatGPT, biasanya saya tak tertumpu kepada ChatGPT saja. Kadang-kadang saya menggunakan AI yang lain, contoh macam Gemini ataupun DeepSeek ataupun tiga ni lah yang saya gunakan untuk saya createkan coding lah. Jadi maknanya tak terikat dengan ChatGPT saja. Sebab ChatGPT ni kalau kita berbayar mungkin tak ada isu lah. Tapi kalau kita tak berbayar, jadi isu dia itulah bila kita minta terlalu banyak coding atau kita banyak buat prompt dan hasil yang dia bagi tu terlalu panjang, mungkin dia akan freeze yang kita punya. Tapi tak perlu risau. Pagi ni kita akan cuba fokuskan pada coding dulu ESP32 untuk flow programming. Kalau tak dapat, saya akan buat direct lah pada tuan-tuan boleh tengok. Kemudian untuk ChatGPT juga dia akan mencari punca error. Maknanya nanti kalau sekiranya bila kita minta dia buat coding dan kita cuba masukkan ke dalam ESP32, dan jika berlaku error ataupun ada syntax error yang berlaku pada kita punya coding yang dihasilkan, so kita minta dia yang betulkan. Kita minta dia betulkan. Contohnya nanti kalau bila kita ambil coding pada ESP32 pada ChatGPT, kadang-kadang bila kita masuk pada ESP32, kadang-kadang ada beberapa library yang kita tak install. Dan biasanya kalau kita compile atau kita buat verification pada coding ESP32, mesti akan ada error lah. Jadi kita akan copy error tersebut, kita minta ChatGPT yang akan betulkan. Kita tanya semula apa yang perlu kita buat untuk kita betulkan error-error yang terdapat pada coding tersebut. Kemudian kita juga boleh minta ChatGPT untuk dia beri cadangan. Untuk cadangan penambahbaikan. Kadang-kadang untuk hari ini saya gunakan sensor DHT11 lah untuk kita dapatkan bacaan temperature, suhu dan juga humidity. Tapi kadang-kadang biasanya kalau ChatGPT dia minta kita boleh upgrade pada DHT22 ataupun gunakan sensor lain, ataupun boleh tambah notifikasi. Biasanya ChatGPT akan bagi kita cadangan lah. Jadi itu adalah apa yang kita boleh buat dalam ChatGPT nanti. Tapi untuk programmer, sebagai manusia, apa kita buat? Kita bila dapat coding tersebut, kita kena buat apa? Kita akan compile,
Kita check dulu sama ada kita punya programming yang dibuat oleh ChatGPT tersebut adakah berjaya ataupun tidak, dan sekiranya tidak ada masalah ataupun tidak ada error, dan kita akan upload ke dalam ESP32. Dan setelah upload, apa kita buat? Kita akan ujilah, uji sama ada coding yang kita masukkan dalam ESP32 benar-benar menjadi ataupun tidak berjaya lah. Dan sekiranya ada masalah, mungkin cancel tak dapat ke, mungkin kita boleh minta ESP32 baikilah. Maksudnya kita prompt semula kepada ChatGPT untuk dapatkan punca-punca masalah dan apa yang perlu kita laksanakan untuk kita buat pembetulan. Okey, jadi untuk kita gunakan ChatGPT ni, yang pertama sekali itu kita kena tahu macam mana kita nak prompt. Prompt ni apa? Prompt ni ialah kita nak masukkan maklumat supaya ChatGPT dapat menghasilkan jawapan yang kita nak. Dapat jawapan yang kita perlulah. Dapat kita perlu. Sebab kadang-kadang ChatGPT ni kadang-kadang saya ibaratkan sebagai dia berlaku satu kes halusinasi. Halusinasi ni maksudnya ChatGPT ni dia sampai tahap kadang-kadang bila kita tanya kan, sometimes kadang-kadang ini pengalaman saya lah kadang-kadang dia beri jawapan yang sampai dia pun tak yakin jawapan tu betul. Kan? Tak yakin jawapan tu betul. Jadi apa kita buat? Contoh hari ni kita nak buat satu program di mana kita nak buat coding untuk IoT. Jadi kita tulis dekat ChatGPT, buat coding ESP32. Jadi dia terlalu umum. Dia terlalu umum, jadi kadang-kadang ChatGPT tak tahu. Kadang-kadang dia hasilkan juga coding, tapi dia tak tahu coding apa yang dia buat. Itu saya kata halusinasi. Kan? Jadi apa yang dia buat ialah kita kena maklumkan kita kena prompt pada ChatGPT coding apa kita nak buat. Menggunakan apa? Sensor apa? Contohnya kita gunakan DHT11. Kemudian ada perlu wifi tak? Masukkan kita nak guna wifi. Kemudian kita nak hantar data menggunakan apa? Protokol apa? MQTT. Okey, kita masukkan MQTT. Dan kita masukkan juga dia punya topik dan sebagainya. Sama ada kita nak publish ataupun kita nak subscribe. Dan yang penting juga kita kena tahu juga bot apa yang kita pakai. Memang kita betul kod buat pakai kod untuk ESP32. Tapi kita tahu ESP32 ni dia ada banyak bot dia kan. Okay, jadi bot apa? Kan? So kita kena tahulah. Jadi yang untuk hari ini kita akan pakai bot modul dev ESP32 lah. Okay. Jadi prompt yang kita bagi kepada ChatGPT ni, dia akan menghasilkan jawapan yang kita nak sebenarnya. Okay. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi lah, kita kena tahu, kita kena pastikan maklumat yang kita bagi prompt kepada ESP32 tu, kepada ChatGPT mestilah lengkap. Contohnya ini kita akan gunakan ESP32 DevKit version 1. Kemudian dia pakai IDE version berapa, Arduino IDE pakai version berapa. Cuma untuk pagi ni mungkin tuan-tuan puan ada yang ready, ada yang tak ready dengan Arduino IDE, tapi tak apa sebab saya dah beritahu pada awal tadi, di mana untuk kita punya kursus selama 2 jam ni tak perlu nak kita pasang komponen pada ESP32 ataupun kita nak install Arduino IDE. Mungkin tuan-tuan boleh cuba buat selepas kursus ni lah. Okay. Kemudian kita kena beritahu juga library apa yang kita nak gunakan untuk membolehkan sensor kita tu boleh hantar data melalui ESP32. Jadi sama ada contoh pub subscriber ke, ini untuk MQTT ataupun kita masukkan library untuk DHT dan sebagainya. Kemudian kita kena maklumkan juga MQTT broker apa yang kita gunakan. So untuk hari ini saya akan gunakan broker EMQX.io. Dan manakala port kita nak pakai ni port apa? Port ni adalah port untuk MQTT 1883. Dan yang penting juga topik apa? Topik ni yang seperti yang mungkin ada yang dah tahu berkenaan pasal MQTT. Sebab MQTT ni adalah salah satu bahasa ataupun protokol yang digunakan untuk IoT. Biasa digunakan untuk IoT. Dan dia tidak menggunakan TCP/IP. So dia menggunakan topik untuk menghantar dan juga menerima data. So contohnya hari ini saya akan gunakan topik attack untuk dapatkan suhu, attack humidity untuk dapatkan data untuk humidity kelembapan, dan juga saya masukkan satu lagi attack LED 1. Maknanya kita boleh bukan setakat kita publish juga,
kita boleh subscribe data menggunakan topik attack release 1. Macam itulah. Apa? Nanti saya akan terangkan sikit lagi berkenaan dengan MQTT nanti. Okay, masa kita nak buat node rate nanti. Okey, so versi yang betul memastikan fungsi yang lancar. Ini yang saya kata tadi Maksudnya kalau kita nak pastikan coding yang dihasilkan pada ChatGPT, so kita kena maklumkan kepada ChatGPT, contohnya nanti kalau kita gunakan Node-RED tu version berapa? Version apa yang kita gunakan? Kemudian dashboard apa yang kita gunakan? Dashboard ni maksudnya dashboard untuk paparan widget nantilah kita akan masuk buat paparan untuk humidity dan juga temperature. So dashboard apa yang kita gunakan, version apa, sebab ada dashboard version 1, ada dashboard version 2 lah. Okay, kemudian board apa yang kita ESP guna, board apa version berapa, dan Arduino IDE version berapa, dan juga platform apa yang kita gunakan untuk kita install semua ni lah, Windows apa yang kita gunakan. Okay. Okay, jadi kadang-kadang ChatGPT ni boleh tersilap. Sebab contohnya nanti bila saya kata, okay, buat coding kan, bila dia buat coding, kadang-kadang dia bagi secara, orang kata tu, saya tembak saja, pin apa nak pakai, kan. Sedangkan contoh hari ni saya dah buat penyambungan ESP32 pada saya punya sensor, saya gunakan pin nombor 5, manakala LED saya gunakan pin nombor 25, kan, pada ESP32. Tetapi nanti bila kita create nanti coding, dia akan letak je pin-pin apa yang dia dia letak pada coding. Mungkin kita kena ubahlah nanti pin tersebut. Sebab kita kena maklumkan juga nama pin apa yang nak pakai. Tapi tak apa. Sebab kalau tuan-tuan tahu pasal ESP32, mungkin nanti kita boleh ubahlah pada coding. Just kita ubah ubah dia punya pin pada coding nanti. Kemudian library DHT11 dan juga MQTT, nama function, topik dan juga syntax. Okay, jadi benda-benda ni kadang-kadang dia bagi secara umum saja. So kita kena bacalah. Sebab tu saya kata ChatGPT ni hanya bantu kita createkan kita punya coding, kita sendiri yang akan betulkan lah. Kalau kita tak dapat betulkan, kita minta ChatGPT itu betulkan semula. Okay, sebab tu kita dapat coding nanti, apa kita buat, lepas kita dah compile, tidak ada masalah, kita kena upload ke dalam ESP32. Dan selepas itu kita kena buat apa? Kita kena uji. Sebab kenapa kita kena uji? Salah satunya ialah kita nak memastikan bahawasanya coding yang kita dapat daripada ChatGPT itu benar-benar menepati kehendak kita lah. Sebab kalau kita tak uji, kita tak tahulah macam mana kita sama ada coding tersebut betul ataupun tidak. Kadang-kadang dia tak ada error tapi dari segi logiknya tak tepat. Jadi sebab tu kita kena pastikan kita kena buat pengujian lah pada coding yang kita dah masuk dalam ESP32. Okay. Sebab tu kadang-kadang macam ChatGPT ni kadang-kadang sometimes kita tak boleh percaya. Sebab kadang-kadang apa yang dia beri tu kadang-kadang kadang-kadang kita tanya dia kan, dia akan bagi jawapan. Dia akan bagi jawapan. Sometimes kadang jawapan tu kadang tak tepat. Sebab tu kadang-kadang saya kalau dekat ChatGPT ni saya akan masukkan dalam personal saya akan masukkan dekat, nanti saya cerita sikit lah dekat tuan-tuan perempuan semua sekalian, macam mana kita nak pastikan prompt kita tu betul. Dia ada setting dekat ChatGPT tu. InsyaAllah saya akan sharekan nantilah. Kemudian ni tadi bila kita betul-betul percaya, takut nanti fungsi tu dia buat fungsi tu ada tapi sebenarnya tak wujud, ataupun dia letak library yang salah, ataupun kalau kita buat pada node rate, dia letak node yang tak function ataupun node yang tak perlu wujud pun, ataupun node tu mungkin dah expired ataupun mungkin dah tak ada lagi. So tak penting lah, tak betul lah. Okey, jadi untuk itu kita kena pastikan kita punya, kadang-kadang saya untuk elakkan daripada melakukan kesalahan, kadang-kadang saya buat step by step. Kadang-kadang saya minta buat coding, hasilkan coding, kemudian lepas tu kita akan buat dashboard. Maksudnya kalau dalam Node-RED tu nanti saya akan kita step by step. Okay, saya kata buat satu coding ESP untuk Node-RED, di mana dapat data daripada
temperature. Maknanya kita dapat data apa perbualan yang kita buat daripada dapatkan hasil daripada ESP32 tu, nanti kita minta dia buat dalam no rate pula. Maksudnya dia ada peringkat-peringkat lah. Maknanya kita tak perlu orang kata tu terus direct. Maknanya kalau tu buat prom tu kita dah suruh dia buat ESP32, kita tu terus buat no rate, tak boleh. Bukan tak boleh, boleh, tapi kadang-kadang kita berperingkat-peringkat. Supaya bila kita berperingkat ni, maksudnya kalau ada masalah, kita boleh settlekan masalah tu dulu dan baru kita boleh pergi peringkat seterusnya lah. Maknanya kalau kita terus satu prom tadi, kita masuk satu prom semuanya, kadang-kadang dia tak dapat jawapan yang betul tepat lah. Jadi kita kena buat secara berperingkat-peringkat. Maksudnya kita minta dia secara berperingkat-peringkat lah. Okay. Jadi lagi banyak maklumat yang kita hasilkan dari prompt, lagi banyaklah ChatGPT boleh bantu kita. Kan? Jadi kita jangan tanya pada ChatGPT, kenapa tak jalan, kan? Tapi apa kita buat? Kita print screen, kita screenshot message penuh dia tu, kita copy masuk dalam ChatGPT, ataupun kita kadang-kadang saya bukan setakat screenshot dia punya error tu, kemudian saya akan copy kadang-kadang semua keseluruhan dia punya tu, kerana saya ambil gambar pula pada kita punya sambungan, masukkan dalam ChatGPT. Supaya dapat maklumat, bila ChatGPT dapat maklumat tu, apa dia buat? Dia boleh, orang kata tu, dia boleh troubleshoot sendiri lah. Jangan kita tulis, kenapa tak jalan Kenapa error tak boleh macam tu. ChatGPT tak boleh, dia pun tak faham apa yang error yang berlaku kan. Jadi kita kena beritahu dia lah apa error yang kita jumpa, supaya dia dapatlah tentukan apa puncanya dan macam mana dia nak menyelesaikan masalah. Macam tu. Okay. Jadi AI juga atau ChatGPT juga dia boleh jadi sebagai debugger. Apa itu debugger? Maksudnya macam saya kata tadi lah, maksudnya dia boleh baiki coding kita berdasarkan kepada message error yang kita paparkan kepadanya, dan dia akan bagilah. Contohnya macam apa saya buat, kadang-kadang saya copy semula coding saya itu masuk dalam ChatGPT, saya kata ada masalah ni. Jadi apa dia buat? Mungkin dia kata DHT ni salah type, mungkin saya masuk pakai DHT 11, tapi saya letak situ DHT 22, katakan contoh. Jadi dia punya type DHT tu tak tepat lah. Jadi dia akan beritahu macam mana kita perlu ubah, kan? Okey, sebelum tu kita kena tahu juga apakah amalan terbaik yang perlu kita laksanakan pada ChatGPT. Okey. Dan perkara-perkara yang perlu kita elakkan lah masa kita nak buat prompt pada ChatGPT ataupun AI kita lah. Tak kira sama ada ChatGPT ke, Gemini ke, DeepSeek ke dan sebagainya, kita kena tahu. Okay, antaranya amalan terbaik, kita kena tahu juga apakah objektif projek kita dengan jelas. Satu yang kelebihan yang saya suka ChatGPT ni, iaitu di mana dia boleh tahu kita punya sejarah, sejarah yang kita prompt sebelum ni. Contohnya macam saya selalu buat coding untuk projek IoT ataupun AR ataupun VR kan, kadang-kadang saya selalu buat. Okay? Jadi kadang-kadang dia tahu kita pernah buat projek-projek macam ni, dia akan bagi kita cadangan. Kadang-kadang dia tahu dah. Jadi dia kata okey, bagus sensor, pakai sensor ni. Jadi dia beritahu kita. Jadi itu yang kelebihan yang harus kita gunakan ChatGPT ni lah. Okay. Antaranya juga kita kena tentukan spesifikasi perakasan. Macam saya kata tadi lah, buat apa yang kita gunakan, version apa yang kita gunakan, kan? Supaya dia tahu. Sebab kadang-kadang bila kita tak letak version, kadang-kadang dia pakai version yang lama-lama, yang dah tak wujud lagi. Bila kita masuk dalam kita punya ESP32, kadang-kadang dia tak boleh nak gunakan. Sebab tu kita kena tentukan dia pakai version apa lah. Okay, gunakan satu tugasan pada satu masa jika projek besar. So, kalau kita ada projek besar, kita macam saya tadi, kita buat berperingkat lah. Maksudnya kita satu prompt satu kita nak buat semua. Maksudnya kita beritahu dia macam mana buat sambungan, kita buat coding ESP32, kita suruh buat flow programming pada node rate, semua kita dump kat situ, tak boleh. Kita kena buat step by step lah. Sebab takut kalau kita masuk secara seterusnya, takut nanti dia tak jawapan yang kita nak lah. Kemudian apa kita buat? Kita kena semak, uji setiap output sebelum kita gunakan. Dan kita minta keterangan kod-kod yang dihasilkan untuk apa? Untuk tujuannya untuk kita lebih faham lah. Sebab kadang-kadang
coding yang dia buat tu dia kita tak faham. Tapi bila kita ada ChatGPT ni, kita minta dia setiap baris tu dia minta dia terangkan lah. Okey, kemudian simpan versi kod yang telah berfungsi sebelum membuat perubahan yang baru. Ini pun perlu kita buat lah supaya kalau kita contohnya kadang-kadang apa yang saya buat, saya simpan dulu kod yang lama. Bila saya kata okey saya nak buat tambahan baru, kadang-kadang diubah kod kita tu kepada kod yang baru. Kadang-kadang bila kita bila ubah tu kadang-kadang dia dah tak betul. Jadi kadang-kadang kita bila ada kod yang lama kita simpan tu, kita minta prompt sekali lagi. Kata jangan ubah kod ni, kekalkan kod ni supaya tapi tambah elemen-elemen yang baru. Jadi dia akan kekalkan kod tu dan dia akan tambahlah baris-baris coding yang baru untuk kita masukkan dalam coding kita yang sedia ada lah. Itu amalan yang terbaik lah. Okay, ni yang biasa yang saya buat, yang macam saya sebut tadi lah. Maknanya kalau ada kod yang kita dah jadi, saya akan ambil kod yang dah jadi tu, saya masuk dalam ChatGPT, saya kata okay, berdasarkan pada kod ini, saya nak anda masukkan elemen-elemen atau mungkin nak tambah apa, nak publish sensor lain ke, saya gunakan ultrasonic sensor ke, so dia akan masukkan ultrasonic sensor punya baris punya kod lah. Okay, jadi apa yang perlu kita tak boleh buat, okay, jangan salin kod tanpa memahami fungsinya. Ni yang saya kata tadi. Okay. Jadi kadang-kadang, yelah, misalnya kadang-kadang kita tak tahu coding. Jadi kadang-kadang kita main salin saja. Jadi kita tak tahu kadang-kadang bila dia dihasilkan, kadang-kadang kita tak dapat seperti yang kita nak. Jadi tak dapat lah. Okay. Jangan menganggap semua jawapan AI adalah tepat. Okay. Sebab kadang-kadang AI ni dia pun kadang-kadang dia ego dia. Maksudnya kadang-kadang bila kita tanya dia nak jawab. Tapi kadang jawapan tu kadang-kadang tak tepat. Kadang-kadang bila kita pun kadang-kadang fed up kan. Jadi kita kena pastikan jawapan yang diberi tu kita kena uji dulu lah. Okay, jangan buang mesej halat, kongsi mesej halat penuh apabila minta bantuan. Okay, ini saya kata tadi lah. Bila kita buat verify nanti, jika berlaku ada error pada kita punya coding ESP32, kita screenshot, tambah kita copy, kita salin balik semula dalam ChatGPT untuk minta dia betulkan lah. Okay, jangan gunakan prompt yang terlalu umum jika mahukan hasil yang khusus. Jadi kita tak boleh lah prompt macam saya kata tadi, kalau kita nak buat surat sekalipun, kita minta ChatGPT tolong buatkan surat. Dia pun tak tahu surat apa yang kita nak buat kan. Jadi kita kena specify lagi lah surat apa, konten apa yang perlu kita masukkan dalam surat tersebut. Okay. Okay. Jadi untuk hari ini saya akan terus masuk kepada apa tu, kita punya projek. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan kalau nak follow saya pun boleh. Tapi saya rasa mungkin tuan-tuan boleh follow masa nak buat note nanti lah. Untuk ESP32 ni tuan-tuan tengok saja saya buat sebab saya yakin tuan-tuan pun tak ready dengan peralatan kan, komponen-komponen contoh macam tak ada board ESP32, tak ada expression dia kan. Jadi tak cukup atau tidak ada. Jadi ataupun tak sempat lagi kita nak install Arduino IDE. Jadi tuan-tuan tengok saja saya buat untuk ESP32. Kemudian nanti masa Node nanti kalau nak cuba ikut sekali boleh sama-sama ikutlah untuk dapatkan data daripada saya punya sensor. Kita akan timbang. Untuk sensor saya akan publish kat sini. Tuan-tuan dekat sana boleh tengok buat dashboard untuk dapatkan saya punya data sensor lah. Okay, menggunakan topik yang sama dalam MQTT. Okay. Jadi untuk IoT ni kita ada beberapa teknologi yang kita gunakan, sama ada kita gunakan Wi-Fi ataupun ZigBee ataupun LoRaWAN lah. Tapi dalam kes kita akan gunakan Wi-Fi untuk hantar data ke internet, Wi-Fi. Okay. Okay. Kita terus masuk kepada kita punya ChatGPT terus. Sekejap saya sharekan sekejap. Okay, saya sharekan keseluruhan saya punya screen sebab lagi mudah kot kalau saya nak sharekan.
Okay, nampak tak saya punya ChatGPT hari ni? ChatGPT nampak? ChatGPT. Okay. So, saya sharekan ChatGPT saya ni supaya tuan-tuan puan boleh tengoklah apa yang saya nak promptkan pada kita punya ChatGPT ni. Okay, jadi saya akan buat first kita akan buat secara berperingkat. Pada mula kita akan set up dulu ESP32. Jadi untuk hari ini saya tak tunjukkan pada tuan-tuan puan macam mana kita nak set up ESP32. Cuba saya akan ada slide nanti saya akan tunjukkan pin-pin maknanya ke mana kita nak cocok sensor tersebut pada kita punya board ESP32 dan juga LED lah, LED. Jadi tuan-tuan puan boleh rujuk pada saya punya slide yang saya nanti yang saya akan share nanti. Ada board ESP32 lah. Okay, jadi first kita buka ChatGPT. Okay, di sini saya akan buat sedikit prompt untuk kita buat minta ChatGPT buat coding untuk ESP32. Okay, so saya mulakan dulu. Contoh saya buat sini, saya ingin membina projek industrial IoT menggunakan ESP32. Okay, lepas tu saya buat apa lagi? Okay, sensor yang digunakan ialah DHT 11. Jadi dua ya, DHT 11 ataupun DHT 22. Untuk hari ini kita gunakan DHT 11. Salah dia, sensor. Kemudian ESP32 perlu contohnya saya buat menghantar data temperature dan humidity ke dengan protokol MQTT dah. Okay, UDT. Kemudian kita setkan, okay, bila kita masuk UDT, kita beritahu tak broker apa yang kita nak gunakan. Sebab kadang-kadang yang kalau percuma ada banyak kita guna HSMQ ke atau kita gunakan Mosquito ke. Tapi untuk hari ini saya gunakan saya minta dia masukkan dalam coding kita broker yang digunakan adalah yang digunakan digunakan EMQX broker.emqx.io. Dan kita bila kita guna MQTT ni kita kena minta lah topik dia, topik temperature. So saya ada topik dia apa? Contoh saya masukkan attack slash suhu lah, suhu. Betul buat suhu kan, ataupun kita buat temp lah, temp. Dan kita buat sini topik humidity. Okay, saya buat sini attack, contoh sebab simple-simple ya. Humid dah sebab ini. Dan termasuk apa lagi? Kita cerita sikit lah. Contohnya kita akan hantar data. Maknanya nanti kita boleh dekat Node-RED nanti kita boleh onkan LED. Maksudnya bukan setakat kita publish data, kita boleh dekat subscribe data. So daripada ESP32. So nanti kita dekat ESP32 akan subscribe apa? Data dari satu push button untuk on dan off LED yang dipasang pada ESP32 gitu. So ni pun kita bagi topik juga. Topiknya sebenarnya pun apa kita buat attack slash contoh saya buat masuk LED1 lah. Okay. Okay. Okay, kita masukkan sila hasilkan coding
Arduino IDE yang lengkap. Gitu. Okey. Ada lagi masalah yang kita nak buat. Okey. So untuk ni saya bagi prompt. Okey, kita akan buat satu projek IoT menggunakan ESP32. Okey. Jadi kita gunakan protokol MQTT. Dan biasanya kebiasaannya lah untuk pengalaman-pengalaman saya, biasa kalau kita buat MQTT ni biasanya ChatGPT dia tahulah kita gunakan Wi-Fi lah. Wi-Fi. Okey. Kemudian so broker yang digunakan adalah broker emqx.io. Kemudian topik kita gunakan temperature. Topik ni adalah topik di mana kita nak supaya ESP32 ni dia akan publish kepada broker kita lah menggunakan topik attack/temp. Manakala untuk Unity kita gunakan attack/unit. Okey, kemudian ESP32 juga bukan setakat dia boleh publish, juga dia boleh terima data daripada luar. Okey, nanti tuan-tuan boleh cuba dah on daripada tempat tuan-tuan. Bila tekan dekat note rate nanti on, saya akan pastikan LED tu menyala kat sini. Gitu. Boleh cuba Okey. Dan saya minta dia hasilkan coding Arduino IDE lengkap. Okey, kalau katakan lepas ni kita cuba try masuk dalam ESP32. Kalau katakan okey, kita tak perlu nak buat apa dah. Tapi kalau katakan kita rasa macam tak cukup coding tu, kita tanya lagi sekali. Saya akan masukkan coding yang dia bagi tu, saya minta dia tambah lagi apa yang kita. Okey. Tapi kalau katakan sini dah okey, kita okey lah. Okey, tu saya try prompt dia, saya prompt, dia buat. Okey, ni hasil prompt yang kita bagi tadi lah sebab dia beritahu kita, di bawah ni adalah coding Arduino IDE lengkap berdasarkan spesifikasi yang diberikan. Kita tengok. Dia pakai board ESP32. Kemudian sensor kita pakai DHT11, betul. Broker kita adalah broker emqx.io, betul. Saya lupa nak masuk port, tapi ni dia dah masuk port dah 1883 sebab dia tahu untuk MQTT dia gunakan port 1883 yang default je lah. Kemudian dia punya topik untuk temperature, attack, temp. Sikit Kemudian dia punya humidity, attack, humid. Okey, kemudian ni lah untuk kita subscribekan kita punya button, untuk kita control button, untuk menyalakan lampu LED, attack/LED, dan payload. Maknanya payload ni dalam kita punya code nanti kita minta, dia akan buat, bukan diminta, dia buat. Maknanya payload dia adalah on. On maksudnya juga bila on kan LED, bila kita dapat message on, dia akan on kan LED. Kalau dia dapat message off, dia akan off kan LED. Macam itulah. Jadi kita punya dekat kita punya note rate nanti pun sama juga, kita kena follow lah on dengan off. Sebab kadang-kadang note rate ni digunakan true ataupun false kan. So kita gunakan on ataupun off lah. Jadi dia beritahu tempoh penghantaran data setiap 5 saat. Maknanya untuk data yang kita bagi ni dekat note rate nanti dia akan bagi setiap 5 saat dia akan publish. Dia akan publish macam tu. Kita boleh ubah ni, kita boleh ubah coding ni. Kalau nak buat 1 saat pun boleh, nak buat 10 saat pun boleh. Terpulang pada kita. Okey, ni apa dia beritahu sambungan hardware. Kita beritahu pun dia beritahu. So nampak DHT11 BCC sambung pada 3.3. Sebab DHT11 ni dia ada 3 pin. Dia ada pin untuk voltage DCC, dia ada pin untuk ground, dan juga dia ada pin untuk data lah. Okey, tapi yang ini dapat dia beritahu kita dia suruh kita sebut sambungan. Maksudnya dekat kita punya ESP32 kita dengan kita punya sensor, kita pakai port pin nombor GPIO 04 ataupun General Purpose Input Output nombor 4 lah, GPIO 04. Tapi saya dah maklumkan tadi kita letak pada pin nombor 5 kan. Tapi nanti kita ubah dalam coding lah. Kemudian LED pula disambung pada pin IO02 lah. Jadi kita akan sambung pada pin, kita akan tukar pada pin nombor 5 sebab saya dah set pada pin nombor 5 kat sini. Okay, dan juga dia ada ground di pada register 220 ohm lah. Okay. Alright. Tapi sebenarnya tak payah ground, tak payah perintah pun tak apa sebab memang dekat sini pun dia dah ada dah, kebanyakan board dia dah ada dah dia punya LED tu. Okay. Jadi antara library yang perlu kita pasang ni kita kena install nanti dekat Arduino IDE kita sub client. Dia dah beritahu dah siapa yang buat Nick O'Leary ni. Dan kita kena install DHT sensor library, kemudian ada fruit,
dan juga ada food unified sensor lah. Tak apa, kalau katakan bila kita compile nanti ada masalah, kita akan minta dia betulkan lah apa yang perlu kita laksanakan nanti. Ini adalah coding dia. Ini coding yang dia hasilkan. Okay, dapat dia hasilkan coding dia. Agak panjang juga. Okay, agak panjang juga. Okay, agak panjang. Jadi bila panjang-panjang saya risau takut nanti apa jadi. Dia akan block kita. Untuk dia akan freeze kita dalam beberapa waktu yang tempoh masa lah. Okay, tapi tak apa. Kita ada backup buat. Okay. Ni ada hasil pada serial monitor. Ni paparannya, maksudnya kalau kita masukkan coding tadi ni, bila kita uploadkan ke dalam kita punya ESP32, kita run nanti, dia akan jadi macam ni lah. Okay, dia dapat IP berapa, okay, temperature berapa. Ni kalau menjadi kalau tak menjadi, kalau menjadi kalau tak menjadi, dia akan mungkin keluar error dan sebagainya. Okay, dia beritahu dapat. Ni adalah hasil daripada kita minta yang kita prompt tadi. Dia akan beritahu kita apabila kita terima kopi ni, dia akan beritahu dah attack. Contohnya kalau kita tengah push button pada node rate, kat kita punya serial monitor nanti dekat Arduino IDE, dia akan paparkan attack LED 1. Payload dia on. Maksudnya dia punya sini akan keluar macam ni lah dekat kita punya serial monitor nanti. Okay. Jika payload off, off, dia akan keluar LED off. Okay. Baik, so tak apa, kita try masukkan coding yang kita dapat ni daripada ChatGPT. Kita cuba try masukkan dalam kita punya Arduino IDE. Okay, tak apa, kita tak payah highlight, kita just copy saja kat sini. Copy kat sini, kita copy. Dan lepas tu apa kita buat? Kita pergi kepada, saya buka Arduino IDE, saya Arduino IDE. Ini saya dah install. Jadi tuan-tuan kalau nak install Arduino IDE, tak tahu macam mana nak install Arduino IDE, pun juga boleh tanya pada kita punya ChatGPT lah. Tanya je macam mana nak install Arduino IDE. So nanti dia akan beritahu lah, bila kita enter dia akan beritahu. Saya tak nak enter sebab saya nak simatkan saya punya prompt ni supaya dia tak ada free lah. Okay, dia boleh tanya. Nanti dia akan beritahu dah step by step. Kemudian dia dah install Arduino IDE, boleh juga tanya macam mana nak install ESP32 dalam Arduino IDE. Nanti insyaAllah bila kita enter, dia akan promptkan kita macam ni lah. Okay. Okay, prompt nanti saya akan share prompt ni. Contoh prompt ni kan, saya akan sharekan dalam saya punya ni lah. Saya sharekan Tapi nanti kita cuba check dulu. Confirm jadi, baru kita sharekan saya punya prompt, boleh? Okay, sekejap saya copy dulu. Ni tuan-tuan, kalau katakan tuan-tuan nak cuba install ESP32 dalam Arduino IDE, boleh tanya dekat ChatGPT ni. So nanti dia akan bagi jawapan dan juga step by step macam kita nak install lah. Tapi untuk ni saya tak nak prompt kat sini lah. Okey, saya dah buka Arduino IDE. Okey. So saya dah copy tadi. Copy dan saya akan sharekan dalam saya punya Arduino IDE. Ini adalah Arduino IDE. Okey. Macam ni nak install Arduino IDE ni nanti, boleh tanya dalam ChatGPT. Okey. Baik, apa saya buat? Kita buat baru, new sketch. New sketch. Kita macam ni lah. Okay, biasanya kalau macam baru-baru dia kalau macam ni lah. Okay, so apa saya buat? Saya akan Ctrl A atau saya highlightkan semua sekali ni yang sedia ada. Ctrl A, tekan butang Ctrl A, highlightkan semua dan kita buat Ctrl V. Kita right click, kita ambil paste pun boleh. Paste. So apa dia buat? Dia akan replace balik coding yang new sketch tadi tu kepada coding yang kita dapat daripada ChatGPT ni. Agak panjang juga lah ni Okay. Jadi macam saya dah tahu dia punya kaedah dia nampak. So ni lah. Okay. Ni adalah dia punya description dia. Ni dia punya coding bermula daripada sini, daripada include ni.
Daripada sini sampai bawah. Okey, kalau yang tuan-tuan lihat yang macam betul-betul macam ni kan. Ni semua dia adalah dia punya description atau komen lah. Komen, dia panggil komen. Ni semua dia panggil komen. Simbol dia adalah simbol untuk komen. Ataupun kita nak tulis apa-apa, contoh sebab komen lah. Ini untuk komen. Okey. Tengok. Tuan-tuan ni adalah komen dia lah. Okey, komen dia. So ni ada bermula pada sini coding dia. Okey, jadi nampak? Dia dah beritahu dah dalam coding ni dia minta kita ini SSID Service Set ID Identification. Ini untuk apa? Ini adalah untuk Wi-Fi. Wi-Fi apa? Wi-Fi sebab nanti bila kita dah masuk program dalam ESP32 dan bila lepas kita masuk pada program coding ni dalam ESP32, ESP32 apa dia buat? Dia akan terus laksanakan fungsi dia lah, fungsi coding ni. Okey, apa dia buat? Nanti dia akan connect pada kita punya Wi-Fi. Sebab ESP32 ni dia built in dia punya Wi-Fi sekali dah. Jadi kita kena tetapkan password Wi-Fi yang kita gunakan dalam kita punya ni lah. Okey, jadi untuk ini saya saya gunakan Wi-Fi password saya punya handphone ya. Wi-Fi saya masukkan sama Al-Jazari. Okey, ini apa? Ini adalah untuk kita punya Wi-Fi SSID. Kan bila kita buka Wi-Fi kan, kadang-kadang bila kita scan kan, Wi-Fi kan ada nama-nama dia kan. Ni nama dia lah. Nama bila masa tu kalau tuan-tuan kalau scan Wi-Fi, kita nampak nama-nama Wi-Fi kan. Itu dia panggil SSID. SSID, Service Set Identification. So kita masukkan kita punya Wi-Fi tu. So dia punya Wi-Fi ni kita pastikan kena sebiji sama. Kalau katakan dia ada underscore, kena ada underscore lah. Kalau ada alias, kena buat alias. Kena sama. Kalau ada jarak, dia jarak. Contoh Al-Jazari 79 cantik kan sebab itu. So kena jarak lah. Kena sama. Dan juga password. Password ni pun kita masukkan password Wi-Fi yang kita akan connect pada kita punya Wi-Fi lah. Contoh betul saya punya password saya ni ialah Ainul Aina. Contoh saya punya password saya. Okay. Jadi tuan-tuan kena masukkan dia punya SSID dan juga dia punya password Wi-Fi. Tujuannya bila kita upload program dalam ESP32 nanti dia akan connect automatically pada kita punya Wi-Fi lah. Okey, nampak ni adalah broker EM2X. Tak? Betul. Sama macam kita minta dalam prompt tadi. Dan ini adalah dia punya topik dia, attack untuk dapatkan temperature dan attack humid adalah untuk dapatkan dia punya kelembapan. Dan attack LED1 adalah untuk kita control push button kita dalam daripada Node-RED kepada kita punya ESP32. Okey. Ini adalah dia punya coding bagi kita tetapkan dia punya pin. Nampak DHT pin 4. 4 ni adalah merujuk kepada GPIO dia. Yang ingat tadi bila dia buat tadi. Yang bila kita minta tadi kan. Okay, nampak dia minta tadi, dia dah tetapkan, nampak dia pakai GPIO 4 kan, manakala LED dia pakai GPIO 2 kan. Jadi apa saya buat ialah kita ubah kepada 4 saya ni kepada 5. Kenapa 5? Sebab saya dah buat siap-siap pasang 5 dah. Jadi kalau tuan-tuan belum pasang, boleh gunakan yang 4 tadi tu. Maknanya nanti kalau kita pasang pada kita punya ESP32 kena samalah dengan apa yang kita buat dalam coding. Okay. So ni adalah kita punya type DHT kita pakai sensor kita pakai DHT 11. Kalau pakai 22 kena ubah 22 macam ni. Okay, kalau pakai 11 pakai sebelah sini. Okay. Kemudian untuk LED pula saya pakai LED pin nombor 25. Kan? Ni sebenarnya bergantung kepada kita punya wiring. Kalau tuan-tuan dah tak buat wiring tak apa. Kalau dah buat wiring kita ubah coding pada kita punya ikut sama dengan kita punya wiring pada ESP32. Okay. So, lain-lain rasanya tak perlu kita ubah. Okay, tak perlu kita ubah. Okay, saya go through tu saya go through apa yang dia buat. Ni adalah dia punya coding. Dia punya vehicle dapat on, apa dia buat? Dia akan onkan LED pin yang pin nombor 25 sini. Okay, dia akan onkan high. So, dia akan bagi signal 3.3 volt dah pada kita punya LED. Kemudian kalau dia dapat signal off, apa dia buat? Dia akan offkan kita punya LED. Okay, LED nanti. Okay, ini semua kita buat dari mana? Kita buat daripada Node-RED nanti.
Okay. Kemudian ini adalah dia punya coding untuk sekiranya dapat connecting. Maksudnya kalau katakan bila kita masuk saja program coding tadi dalam ESP32, ESP32 akan connect pada Wi-Fi. Dan apa dia buat? Dia akan cuba connect kepada MQTT broker kita yang kita buat tadi, broker.emqx.io tadi itulah. Okay. Dan dia akan, maksudnya kalau dia subscribe, dia akan ikut topik LED. Kalau dia publish, dia akan pakai publish punya topik lah. Okay. Okay, ini apa? Jadi untuk seria begin, ini adalah untuk kita onkan seria monitor. Ni. Dekat Arduino IDE ni, okay, Arduino IDE ni nampak pada bahagian atas, ujung atas tu dia ada seria monitor. Okay, tujuan untuk seria monitor ni apa? Kalau sekiranya data tu dia ESP32 dapat data daripada sensor temperature ataupun humidity, dia akan paparkan dalam seria monitor lah. Nanti kita akan on lah seria monitor ni. Okay, kemudian ni adalah dia punya configuration dia. Agak banyak juga. Okay, kalau katakan kita tak dapat data temperature, dia buat apa? Fail to read DHT11. Itulah. Okay. Alright, dah habis. Okay, itu saja. Jadi untuk coding ni, saya rasa yang kita perlu ubah daripada ChatGPT tadi tu, yang saya ubah ialah saya masukkan saya punya SSID Wi-Fi dan juga password dia. Okay, dan satu lagi dah saya ubah dia punya pin lah. Pin yang kita sambung pada ESP32. Okay, saya sambung pin ESP32, DHT5 dan saya sambungkan kepada LED pin 20, pin 25. Nanti insyaAllah saya akan sharekan dia punya coding ni, prompt dan juga kita punya gambar lah. Supaya tuan-tuan boleh lihat macam ni nak sambungkan kepada kita punya ESP32. Okay, so bila dah confirm, kita cuba compile lah. Okay, ni compile dia. Okay, ni adalah dia punya verify, ni adalah masuk ke upload. Nampak ada tanda right ni, atas kali ni adalah dia punya verify. Atau kita nak check dia punya, dia akan check dia punya coding dan dia akan verify. Dan juga verify lah dia punya coding. Okay, saya klik sini, nampak. Apa yang rasa dihasilkan. Ada error tak? Okay, nampak? Compilation terminate. Okay, kenapa? Sebab nampak dia kata sini apa? Ada error kat situ, nampak? Nampak ada error, nampak? Ni saya tahulah sebab macam saya dah biasa kan. Ini adalah kita kena install apa? Kita install apa? Kena install dia punya library. Sebab tu kalau kita lihat tadi, nampak? Kat sini pun dia dah beritahu tadi dah. Library yang perlu dipasang, nampak? Nampak? Dia suruh kita install PubSub client. Okay. Tapi apa? Kalau tuan-tuan kalau nak print screen pun, kalau kita copy ni, kita copy ataupun kita print screen macam ni. Kita print kat sini. Kan? Kita print kat sini. Ya, kita copy ya. Kita masukkan dalam kita punya ChatGPT ni. Keluar error bila verify pada Arduino IDE. Okay, kita enter. Apa? Kita buat. Okay. Tapi saya bro saya pergi dia bro. Okay, nampak? Ini biasanya bermaksud library sebab saya belum dipasang. Nampak? Nampak saya dah kena pause. Tak apalah. Kena pause. Nampak? Sebab kita coding terlalu panjang. Bila terlalu panjang tu, bila free ni macam ni lah. Dia 1:26 nanti dia baru boleh. Tapi tak apalah. Saya dah standby dengan Gemini ya. Tak apa. It's okay. Okay, nampak? Dia kata ni, nampak? Kita belum pasang install PubSub client pada kita punya, pada kita dah beritahu. Macam mana nak buat dia? Buka Arduino IDE, pilih sketch, kemudian klik pada include library, kemudian klik pada manage libraries, kemudian kita search PubSub client dan pastikan dia punya PubSub client adalah jenis Nick O'Leary dan kita apa? Kita install lah. Dan juga dia minta cara kedua, pastikan sama ada kita download daripada ni, sama juga dia suruh kita install DHT punya sensor library, sama juga. Okay, pastikan board 32 dia pasang kan. Ni kita pakai ESP32 dev module. Okay, so kita cuba buat apa dia buat, dia minta sini, dia kata apa, buka Arduino IDE, pilih sketch include library. Okay,
Okay. Aduan ID kita pergi pada sketch. Ya, kita pergi pada include library. Kan? Library kemudian kita ambil apa? Manage libraries. Kita follow je apa yang dia minta. Okay. Sketch, include library, pergi pada manage library. Dia keluar macam ni lah. Okay, nampak? Dia kata apa? So, kita minta kita search. Dia suruh kita searchkan adalah apa dia? Pak Pusat client. Saya copy je. Copy. Dan saya paste kat sini. Okay. Nampak dia search lah. Nampak? Bila saya search nampak dia keluar apa? Pak Pusat client by Nick O'Leary. Kan? Dia kata Nick O'Leary. So, kita apa? Kita install saja. Install. Okay. Okay, dah siap, dah install. Tadi dia keluar, dah siap complete tadi. Dan apa lagi dia minta? Dia minta kita install tadi apa? Dia minta kita install. Sorry sekejap. Install. Okay. DHT sensor library. Okay. Ada fruit. Tadi Okay. DHT sensor library. Saya copy ni. Okay. Menggunakan ada fruit. Di kat sini. Kita ubah ni kepada okay, DHT library nampak? Sebab DHT sensor library by ada fruit. Dia minta so kita install. Kita install lah. Install. Okay, install. Dia suruh install sekali ada fruit unified sensor tadi kan. Install all. Install semualah. Okay, successful successful. Okay. So kita dah install dia punya library. Okay, library dah install. Okay, dia punya ada fruit. Okay, dan juga dia punya PubSub client untuk MQTT ni yang saya install. Okay, dan satu lagi pasal tadi dia kata apa? Dia kata tadi pastikan board kita ni pakai board apa? Version DAV DSP32 DAV module. Kan? Baik. Right, saya pergi mana? Macam ni kita nak siapkan dia. Okay, saya pergi kepada tools. Okay, tools. Okay, kita pergi pada board ESP. Okay, pergi pada ESP32. Okay, ESP modul ni lah. Okay, ni adalah cara kita nak tetapkan board apa. Sebab ESP32 ni ada banyak board. So, kita tentukan board apa yang kita gunakan lah. So, saya gunakan ESP32 dev module. Okay. Dev module. Okay. Macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak tetapkan dia punya apa tu, board ni pun kita boleh tanya dekat dalam ChatGPT. Macam mana kita nak setkan board ESP32. Nanti beritahu lah, dia akan beritahu tools, board. Okay, sini. Alright. Cuba saya try compile, ada error tak? Saya compile sekali lagi. Dia tengah compile. Kalau okey nanti saya akan bagi prompt ni pada tuan-tuan boleh cuba buat lah dekat tempat tuan-tuan lah. Okey. Dia ada masa sikit sebab kalau bandingkan dengan gunakan board Arduino dia dah lebih cepat, dia cepat sikit lah. Kalau apa untuk ISP ni dia akan ada slow sikit. Okey. Dia tengah compile, ada error tak ada error. Okey, dan compile. Okay, dah siap. So, tak ada apa error kan? Macam tadi. Kalau macam tadi ada error kan? So, kita punya ni dah tak ada masalah. Kita punya coding tak ada apa-apa error. Cuma sekarang ni kita kena test dulu sama ada okey atau tidak. Kita kena test dulu. Kita kena uploadkan coding, kita punya coding ni ke dalam kita punya ESP32. Sedangkan tadi ni kita belum upload lagi. Kita just compile saja kan? So, macam mana upload dia? Okay, nampak tak ada butang yang ada butang simbol upload ni. Okey, yang panah ke kanan ni kan? Dia ada upload. Okey, ataupun tuan-tuan boleh pergi kepada sketch dan
klik pada butang beri daripada upload ataupun boleh tekan control U pada keyboard lah. Okey, tapi sebelum kita nak setkan kepada kita punya port ni, kita kena pasti juga dia punya port yang kita pasangkan pada USB. Okey, saya dah sambungkan saya punya port USB ni kepada saya punya ESP32 dah. Kita tuan lihat ni. Tengokkan sikit. Dah nampak kan? Saya dah letakkan saya punya ESP32 dah sambung pada ESP32 saya ni. Okey. Okey, saya nak tetapkan port apa? Okey, kat sini saya kena tengok pada device manager. Contoh kan, saya pergi pada saya punya Windows saya ni. Saya klik sebelah kanan, saya pergi kepada device manager. Ini pun kalau tuan-tuan puan nak tentukan macam nak setkan port pun kita boleh tanya pada ChatGPT. Cuma saya punya tadi ni dah dah kena freeze kan. Tak apa. Saya tunjukkan dulu. Device manager. Okey, dia keluar sini. Okey, pergi pada bahagian port. Okey, nampak? Saya punya silikon yang ni yang COM3 dan COM4 ni adalah saya punya Bluetooth Ini saya punya USB saya. Saya pakai COM5. Ini COM5. Jadi kita kena setkan pada kita punya Arduino IDE adalah COM5. So saya pergi pada tools. Okey, pergi kepada port dan saya tetapkan kepada COM5. Sini lah. Okey, dah siap. Kita dah siap tetapkan port dan kita uploadkan dia. Okey, boleh upload. Dah upload dah. Saya tengok pastikan dia sambung pada saya punya hotspot lah hotspot. Sekarang dia tengah upload je. Okay, ada error tak? Okay, dan upload. Dia kalau ada upload maksudnya kita dah masukkan dalam kita punya ESP32 lah. Okay, nampak? Saya punya hotspot pun dah dapat notification ada satu device yang connect pada saya punya hotspot saya. Maksudnya saya punya ESP ni dah connect pada saya punya apa? Saya punya hotspot lah. Okay. So macam nak tengok dia, kita pergi kepada serial monitor. Okay. So bila saya klik pada serial monitor yang belah atas kali ni, atas simbol macam simbol kanta pembesar tu. Saya klik kat situ. Okay, nampak? Dia keluar apa? Tak keluar apa-apa kan? Kenapa tak keluar apa-apa? Sebab kita setkan dia punya baud rate dia adalah 9600. Tetapi, ni kan, 9600. Tapi kalau tengok dekat kita punya coding kita ni, okay, kalau saya scroll bawah sikit slow-slow. Okay, kita ChatGPT dia kata sini dia minta kita pakai 115.200 kan. Okay, 115.200. So kita ubahlah kat sini. Baud rate ni saya tukar kepada, saya klik pada 9500 ni, saya tukar kepada 115.200. Mana? Ni bawah sekali. 115.200. Okay, satu ni. Nampak? Dia keluar. Nampak? Ni paparan yang jelas hasil. Alhamdulillah. Sudah jadi. Nampak? Temperature 27. Dia punya humidity ialah 50% lah. Nampak dia berubah. Dan dia akan hantar setiap 5 saat. So kita punya coding ni dah berjaya lah. Maksudnya kita dah dapat terima data daripada saya punya sensor DHT11 ni. Dia dah hantar data sini. So dah jadi kita punya ni. Okay. Baik, saya akan sharekan prompt saya tadi ni. Saya akan prompt saya ni sekejap. Okay. Okay, boleh simpan kat dalam. Saya sharekan ya. Kita orang boleh cuba tengok. Okey. So sekarang ni saya dah pun dapat saya punya data daripada DHT11. Okey. Jadi kalau contohnya tadi macam saya punya slide saya tadi, kalau tengok sini. Okey,
Okey, ni saya punya board saya beli board ni pun murah saja RM32.40. Okey, jadi board ni saya beli daripada Cytron. Okey, dia akan dapat sekali dengan expansion dia lah, expansion ni. Maknanya kalau tuan-puan pergi pada Cytron, boleh search Note MCU ESP32 with expansion board ni, ataupun boleh klik pada saya punya link yang saya bagi ni. Nanti saya akan share lah link ni dalam chat nanti. Tuan-tuan boleh buka dan boleh cuba belilah. Kalau nak beli nak cuba try buat projek ni, boleh cuba belilah. Okey. Harga dia RM32.40 saja. Murah saja. Okey. Jadi kita akan dapat dia punya ESP32 dan juga kita akan dapat dia punya expansion board dia lah. Okey. Mana nanti kita punya ESP32 ni akan letakkan pada bahagian atas expansion board ni. Okey. Ni adalah ESP32 kita. Okey, kalau tuan-tuan lihat nampak. Tadi saya sambungkan saya punya sensor di HD11 pada pin nombor 5. Pin nombor 5 ni, di 5 ni. Di 5 ni merujuk kepada GPIO 5 lah. General Purpose Input Output 5. Okay, jadi saya punya sensor tu nanti saya akan letakkan pada GPIO 5. Okay, manakala saya punya LED saya pakai pin nombor GPIO 25. Ni. Okay, GPIO 25 ni lah. Jadi tuan-tuan boleh lah orang kata tu nak sambung ikut pada kita punya. Contoh kalau tuan-tuan letak pada GPIO, contoh pakai GPIO 18 ataupun GPIO 1 katakan. Satu tak boleh pakai GPIO katakan 16 katakan. 16 sensor. Jadi dekat coding kita nanti pun kena pakai 16 lah, pilih 16. Kalau tuan-tuan pakai pin 33 untuk LED, so dekat kita punya coding nanti kena tukar lah 33. Itu saja. Coding yang kita hasil tu. Okay, kat mana? Contoh macam ni kan. Ini adalah dia punya kita punya ESP32. Kan? Nampak? Yang sebelah kanan tu adalah dia punya pin 5 tu. Jadi GPIO expansion board kita ni ada 3 pin ni. Okey. Dekat kita sensor ni dia ada 3 sensor ni, dia ada 3 pin Dia ada pin VCC, dia ada pin data, dia ada pin untuk ground. So VCC 3.3 lah, ataupun boleh pakai 5 volt pun boleh. Ground lah. Data sambung pada pin nombor 5. Kat mana? Dekat sini tadi lah. Kat sini. Okey. Sambungkan dia. Pin nombor 5. Okey. Ni cara nak kita sambungkan kita punya pin GPIO pada sensor kita dan juga kita punya LED. Okey, itu satu bab satu bab kita settle. Okey, kemudian kita akan buat pula node rate. Okey, sebab kita akan buat dashboard. Okey, dashboard. Jadi untuk tu saya punya ChatGPT dah kena freeze kan. Jadi saya buat apa? Saya akan pergi pada Gemini lah. Okay, Gemini pun boleh juga kot. Sama juga lebih kurang buat AI kan, AI. Okay, jadi untuk dapatkan balik semula, nak dapatkan macam mana nak Node.js tu. Okay, saya buat apa? Saya akan copy saya punya kod ni. Yang kita ambil hasil ni. Hasil ni. Dan saya pergi pada Gemini. Okay, apa saya buat? Okay. Berdasarkan kepada coding ESP32 yang dihasilkan, buatkan flow programming not rate. Okey, jadi yang ini sebenarnya tuan-tuan boleh prompt terus dekat ChatGPT. Jadi kalau katakan tuan-tuan punya ChatGPT tak kena free macam saya ni, boleh terus sambung je dekat sini. Sambung je, tanya dekat semula. Apa prompt dia? Prompt dia berdasarkan pada coding ESP32 yang dihasilkan, buatkan flow programming, not rate. Okey, not rate. Not.js lah. Jadi saya buat apa? Saya akan pastekan saya punya coding saya ni, coding yang saya dapat daripada ChatGPT ni, ChatGPT saya ni, dan saya minta Gemini pula hasilkan dia punya flow programming tadi lah. So saya pun saya tahu lah apa dia buat. Nampak. So ni dalam saya punya Gemini Gemini dia kata apa? ESP2 menghantar publish kepada broker EMQX.io.
Kemudian Node-RED menerima subscribe data tersebut untuk dipaparkan. Kemudian apa? Node-RED menghantar publish arahan on atau off untuk mengawal LED. Kemudian apa dia buat? Sebelum kita bina flow, kita kena buat apa? Kita kena pastikan dia punya MQTT dia akan set kepada server broker EMQX yang port 1883. Okay, ni dia beritahu lah apa yang dia berdasarkan kepada coding yang kita hasilkan daripada ChatGPT tersebut. Okay, ni dia buat, apa dia buat. Okay, dan ini dia punya code JSON import Node-RED. Inilah, ini kita akan copy lah. Kita akan copy dalam Node-RED. Coding yang dihasil ni kita tengok apa yang berlaku. Kita akan simpan coding ni ke dalam Node-RED kita. Okay. So saya boleh share dengan dia. So nanti tuan-tuan kalau ni boleh cuba. Okay. Alright. So saya punya laptop ni tak ada Node-RED lagi. Okay, jadi saya akan install Node-RED dalam saya punya laptop lah. Okay, laptop. Okay. Kita boleh tanya sikit. Okay. Tanya sikit. Macam mana install Node-RED dalam laptop. Dalam Windows lah, dalam Windows. Okay, untuk masalah Node-RED, yang terbaik ialah kita melalui Node-RED. Okay, maksud dia so kita install lah. Okay, dia kata sini buka pelayar web, layari node.js.org. Nampak, saya pun klik sini. Okay. Nampak? Okay. Kita pakai baru lah, YouTube. Nampak, dia akan buka kat sini lah. Okay, dia kata apa? Muat turun long term services support. Okay, dia suruh kita download yang MSI punya. So dia suruh kita download kita punya apa tu Node.js yang latest punya. Okay, kita download macam ni apa ni lah. Ni get latest ya. Get latest, kita klik pada get latest ni. Kemudian dia suruh kita download. Okay, dekat mana download dia? Biasanya dia berada dekat bahagian bawah sikit lah. So, scroll bawah. Okay, sampai sini. Nampak Windows 64 installer ni kan. So saya pun klik pada Node.js ni. Okay, dia akan install. Okay, lepas dah download, apa yang kita buat? Kita pun install dulu Node.js ni. Okay, ni cara nak install Node-RED dalam kita punya laptop. Accept. Next saja. Okay, next saja. Tak payah siap apa, kita just install sajalah. So ni kita nak install Node.js dalam kita punya dalam kita laptop lah. So saya beritahu sikit Node-RED apa? Node-RED ni sebenarnya adalah salah satu bahasa open source punya bahasa language juga, tapi dia menggunakan Java lah, JavaScript. Okay. Tapi kebanyakan dekat industri banyak gunakan Node-RED ni untuk apa? Untuk dia buat IoT lah, untuk IoT. Okay, IoT. Jadi kita akan gunakan Node-RED ni untuk kita dapatkan data daripada kita punya ESP kedua tadi. So dah siap ni, dah siap Node.js, kita pun finish. Dan apa dia kata apa lagi? Daripada mak turun kita dah install. Okay, dia kata apa? Buka prompt CMD, command prompt. Okay. Ataupun kita type Windows tambah R, kita type apa? Command CMD. Okay, dan kita type arahan node-v ataupun npm-v ni untuk apa? Untuk paparkan dia punya version lah, version. Okay, ni belum install kan, nak pastikan kita punya Node.js yang kita install tadi, apakah version yang kita install. Kemudian dia minta statement ketiga ialah kita kena typekan arahan npm install -d unsafe perm Node-RED ni dalam kita punya command prompt. So macam mana buat dia? Okay, kita pergi pada command prompt. Okay, pergi pada start. Tuan-tuan type CMD. CMD adalah stand for command prompt. Okay. Bila kita type CMD, nampak dia keluar command prompt ni kan? So, kita buka command prompt. Dia string hitam macam ni. String hitam. Okay. Dia kata apa tadi? Sila jalankan arahan node dash v. Okay, dia beritahu apa? Kita punya version kita ialah version node kita ialah version 24. Dan kita punya version npm lah npm
dash V kita adalah ni untuk pemasangan version 11.16. Okay, so maksudnya kalau keluar macam ni, maksudnya kita punya Node.js tadi dah berjaya install. Okay, kemudian kita buat apa? Dia minta kita typekan arahan yang sama juga, npm install. Okay, dash D, tuan-tuan boleh copy boleh copy Saya ingat saja nak type dia. Say unsafe firm jarak not dash D. Copy boleh. Dan sama ni copy lagi senang lah. Copy dia punya arahan ni masuk dalam command pro. Tapi saya type. Okay, ni salah je nampak. Ni satu kelemahan kalau kita type lah. Okay, dah siap kita buat apa? Kita pun tekan enter. Apa berlaku? Okay, pastikan tuan-tuan punya laptop kena ada internet sebab nanti dia akan install Node-RED ni, dia akan download Node-RED dan dia akan install sekali lah dalam pada dia punya server. Dah siap. So kalau keluar macam ni tak ada apa-apa error, maksudnya kita punya Node-RED dah berjaya install. Okay. So lepas dah install ni, dia kata apa? Dalam command prompt yang sama, dia suruh kita type apa? Type node-red. Ini untuk apa? Untuk kita buka servis Node-RED dalam kita punya laptop. Laptop. So kita buka, kita type command yang sama tadi, kita type apa? Node-red. Okay, tekan enter. Okay, dia akan apa? Dia akan buka servis Node-RED dalam kita punya laptop pada dia punya laptop. Nampak? So kalau tuan-puan lihat kat bawah ni, dia kata server now running ni. Nampak ni? Bawah sekali ni nampak dia beritahu server now running at http 127.0.0.1. Okay, kalau saya klik sini, klik. Klik pula. Okay. So buka kita punya pelayar web editor ni 127.0.0.1 ataupun localhost lah. Okay. Kat sini pun dia ada beritahu juga. Okay, kita pergi kepada Chrome ataupun Microsoft Edge, type situ dekat dia punya URL, URL dia, type http localhost 1880. Saya copy copy dan saya buka satu tab yang baru dan saya pastekan dekat URL kat sini. Enter. Inilah Node-RED dia. Inilah Node-RED. Okay, tuan-tuan, ni adalah Node-RED. So Node-RED ni adalah yang saya kata tadi lah, untuk kita buat untuk IoT lah, untuk kita buat projek IoT, sama ada kita nak buat paparkan apa tu paparkan kita punya suhu ataupun apa-apa data daripada sensor, ataupun kita boleh juga untuk kita kawal button daripada ESP32, dan juga kalau tuan-tuan main dengan PLC pun kita boleh connect pada PLC berdasarkan pada node-node yang ada dekat Node-RED tadi. Okay, tadi saya cerita sikit tentang Node-RED ni. Okay, so pada bahagian sebelah kiri, sidebar sebelah kiri ni, okay, kat sini kalau tuan-tuan lihat dia ada dia hierarchy dia punya flow yang ada. Sebab yang kita buka ni adalah flow 1, kita boleh tambah flow 2, tambah flow 2, flow 3, flow 4. So kita boleh banyak buat flow lah. Flow 1, flow 2, flow 3, flow 4. Dia akan papak kat sini. Okay. Kemudian di bawah ni adalah dia punya node lah, node yang kita akan masukkan dalam work area ni. Dia adalah work area. Yang tengah-tengah ni adalah work area dia. Okay. Bagaimana tengah-tengah ni. Okay. By default inilah node-node yang sedia ada. Tapi node-node ni sebenarnya kita boleh tambah, kita boleh install dalam dia punya palette dia tu. Dia panggil palette. Okay, tapi by default yang ni yang adalah. Cuma nanti kalau kita nak buat dashboard, dia tidak ada yang dekat dalam node ini, kita kena install. Dashboard. Okay. Baik. So kita terus pergi pada kita punya coding yang kita hasilkan tadi. Okay, kalau saya scroll bawah atas ni. Okay, dia minta apa? Dia minta kita, okay, nampak dia beritahu ni. Kita pergi pada menu top right. Kemudian kita klik butang import. Dan kita pastekan JSON ni, coding JSON ni, JavaScript Object Notation ni ke dalam kita punya Node-RED. Dia kata apa? Pergi pada top right, import, dan kita
pastekan JSON ni. Okay, saya copy, saya siap. Saya copy dia, copy kat sini. Copy. Saya pun tak tahu apa yang dihasilkan ni. Okay, pada bahagian note rate saya ni, saya pergi pada yang butang burger ni. Top right ni, sebelah kanan kan. Top right ni. Kemudian kita pergi pada import. Nampak? Import. So import tadi kan. Import. Dia keluar macam ni. Okay. Kemudian pada ruang kosong ni, dia minta kita pastekan pada ruang kosong ni. Pastekan. Paste. Yang kita copy. Yang kita copy daripada kita punya Gemini tadi lah. Okay. Dan kita klik butang import. Nampak? Bila saya import ni, keluar sini. Keluar sini. Okay. Okay. So dia ada minta. Tapi kalau perasan tadi, nampak? Dia ada beritahu kita ada error. Error. Contoh saya, okay. Dalam note rate ni, apa-apa juga yang kita buat dalam pada work area ni, dia tak ada save kan? Dia tak ada butang save. Okay, dia tak save. Jadi apa yang kita buat? Kita kena klik butang deploy. Deploy ni apa? Deploy ni adalah satu function di mana dia akan save dan dia akan jalankan apa yang flow yang kita buat dalam work area ni lah. So kalau kita selagi mana kita tak klik butang deploy ni, nampak? Dia akan ada tanda pada kita punya node ni warna biru. Warna biru ni ialah merujuk kepada kita belum deploy lagi. Kita belum save lagi kita punya kerja kita ni. Contoh saya pun klik butang deploy ni. Okay, confirm deploy. Nampak? Tapi dia kata ada error apa? Flow, stop, you missing, not type, UI switch. Tak ada. UI switch tak ada. Okay, tapi kalau terlihat, nampak? Yang butang biru tadi tu, yang biru tadi, dah tak ada dah. Cuma dia akan keluar macam ni. Unknown UI switch. Kenapa? Sebab kita tak install lagi dia punya Node dashboard. Dia ni tak ada dashboard. Lepas tu tak ada. Okay. So kalau kita tak tahu, kita boleh try screenshot dan kita copy screenshot ni dalam kita punya Gemini. Keluar error dekat note rate. Apa dia buat? Dia kata apa? Dia kata sini. Okey, ia berlaku kerana library note rate dashboard belum dipasang. Nampak tak? Nampak. So dia beritahu lah. So nanti kalau tuan-tuan buat dekat chat GPT pun sama juga. Dia akan faham sini lah, lebih kurang lah dia punya jawapan yang dia hasilkan. Macam tu yang saya kata tadi. Maksudnya kalau kita ada error, kita just screenshot je, masukkan dalam Gemini ataupun chat GPT, nanti insyaAllah dia akan bagi jawapan dan juga cara macam mana kita nak troubleshoot lah. Okey, nampak dia beritahu. Cara menyelesaikan masalah. So, kita kena install dashboard. Macam mana install dashboard ni? Sila ikuti langkah. Dia kata ni, buka manage palette. Menu atas kanan. Klik pada menu yang simbol 3 macam burger tadi tu. Okey, kemudian pilih manage palette. Kemudian dia kata apa? Dekat pada bahagian carian node tu, dia suruh kita apa? Pada tab install, dia suruh kita searchkan type node rate dashboard. Saya copy. Kan? Okay, saya pergi pada saya punya note rate tadi. Saya pergi kepada butang burger saya ni. Dan saya pergi kepada manage palette. Okay, kalau tak dapat nanti boleh tengok pada kita punya Gemini tadi lah, atau kita punya AI tadi lah. Manage palette. Kemudian klik pada tab install. Dia kata, kemudian pada bahagian search module ni kita suruh pastekan tadi. Nampak ni. Bila kita search ni, nampak dia akan keluar lah berbagai jenis node-node yang ada kat luar sana. Sebab node ni dia ada community community yang akan buat node ni. Okay, jadi banyaklah yang bila kita search ni ada banyak dia punya node ni. Jadi tapi untuk kita punya projek kita ni, kita akan guna yang atas kali ya. Node rate dashboard. Kalau tuan-tuan nak baca lebih lanjut, tuan-tuan boleh klik pada butang anak panah yang ke atas tu, nanti dia akan pergi pada website node rate, dia akan ceritalah apa itu fungsi node rate dashboard tu. Okay, tapi saya tak cepat masa, saya akan klik pada butang install. Okay, install. Okay, nampak apa yang berlaku? Okay, nampak? So, dia akan install apa? Dia akan install saya punya semua ni lah, not. Okay, apa berlaku? Nampak? Dia akan yang tadi tu ada error tadi kan? Yang sekarang dia tidak ada error lagi dah. Okay,
Kalau lihat pada bahagian saya punya sebelah kanan saya ni, nampak dia ada debug message kan, nampak? Nampak dia beritahu apa? Saya punya temperature, nampak? Berubah-ubah. So nampak, ini yang sub temperature, sub humidity ni dapat daripada mana? Dapat data daripada saya punya ESP32. Dan dia akan hantar pada saya punya debug node. Okey, debug node mana dapat dah? Debug node yang kat sini. Ini adalah debug node. Debug node. Okey. Dia akan dapat sini dah. Kalau tak nak, kita boleh pisahkan. Kalau kita contoh, okey, dia punya program ini kita boleh delete Kita boleh delete. Contoh kalau saya nak buang saya punya wire saya ni, wire. Saya klik pada wire ni. Saya tekan delete. Nampak? Okey. Ini untuk monitor data apa? Kita boleh, kalau tuan-tuan nak ubah dia punya konfigurasi parameter, kita boleh apa? Kita boleh klik dekat debug node ni, kita klik dekat debug node. Nampak? Dia akan keluar ni lah. Tajuk dia ada monitor data apa? Saya tambah sini. Data temperature. Okay. Saya klik pada node status bawah ni supaya dekat bawah ni dia akan paparkan dia punya data temperature saya lah. Okay. Dan saya tambah satu lagi pula, atau saya copy data ni, saya copy Ctrl C, Ctrl V, boleh copy. Saya ubah kepada monitor data humidity. Copy je. Dan saya sambungkan ke sini. Saya sambungkan ke sini. Gitu. Okey, nampak? So bila kita buat perubahan pada kita punya node pada workplace ni, nampak dia ada keluar bulatan biru kan? Bermaksud apa? Bermaksud kita belum apa? Kita belum deploy lagi. So kena deploy lah. Bila kita deploy, nampak? Bila dia hilang, nampak? Nampak? Dia akan paparkan dia punya nilai kita punya temperature. Nampak? 26.7, 46 kan? Kan? Okey, nampak? Contoh kalau saya tiup sikit saya punya sensor. Ya. Okey. So, setiap 5 saat dia akan hantar lah data tu. Nampak? Dah berubah 30.2 nampak? Dia punya humidity pun dah berubah. Okey, nampak? Tapi data ni dia tak dia akan hantar setiap 5 saat. Kalau kita nak ubah pada 1 saat boleh tak? Ubah mana? Ubah pada kita punya Arduino tadi lah. Dekat ni kita punya coding ESP32. Dekat mana? Kat sini. Ni kan? Okay, saya mana ESP32 ni nampak dia akan hantar pada bahagian saya scroll sikit, saya scroll atas. Ni nampak delay 5000. 5000 apa maksud dia? 5 saat lah. Dia 5000 milisecond. So dia tukar pada saat lah. So 5000 dia ada 5 second. Kalau nak buat 1 saat, kita tukar kepada 1000 lah. Kalau nak tukar pada 10 saat, buatlah 10,000. Kan 10 saat. Okay. Tapi saya tak nak ubah lah. Tapi bila kita ubah, apa kita buat? Kita kena upload semula kita punya program ni. Sebab kalau tuan-tuan tak upload, dia takkan ada buat perubahan lah. Okay, kita kena upload dulu baru dia akan buat perubahan. Okay. So dekat sini nampak, dia akan hantar setiap 5 saat kita punya data. Okay. So macam mana kita nak control pula kita punya LED. Nampak? Ini adalah dia punya dashboard. Push button. Okay, kalau saya tengok, kalau saya klik pada saya punya node ni, saya klik double click saya double click. Ni adalah dia punya configuration dia. Okay. Dia kata apa? Dia kata sini LED 1 control. Dia ada default, dia akan dia akan on, dia akan off. Okay. Dia akan on, dia akan off lah. Dia akan hantar on dan juga dia akan off. Topik dia akan hantar topik lah. Tapi kalau lihat kat sini nampak dia belum ada buat group lagi. So dia untuk Gemini ni dia tak buat lagi untuk kita punya group. Tak apa, kita buat satu group lagi. Kita tambah add new dashboard group. Tambah kat sini. Dan saya namakan, ni saya tambah satu lagi. Contoh saya namakan sebagai Smart IoT. Contohlah. Smart IoT saya addkan dia. Dan saya punya yang punya kontrol ini saya namakan sebagai, contoh saya buat sini kawan
LED. Betul lah. LED. So saya klik butang add. Okay, maksudnya saya punya button LED saya ni, dia akan duduk dalam tab kawalan LED lah. Dalam Smart IoT. Okay, so klik dah siap, kita klik butang done saja. Dan kena pastikan kita kena buat deploy. Kenapa? Sebab dia butang warna biru ni kan. Deploy. Okay. So saya nak onkan saya punya LED. Okay, saya pergi mana? Saya pergi kepada apa tak? Ada simbol, sorry. Dekat bawah ni. Bawah ni saya tak tunjukkan lah. Saya besarkan sikit . Okay, kalau tuan lihat nampak bawah ni, dekat bawah notepad kita ni, dia ada simbol ni lah. Dia tulis dashboard, nampak? Dashboard. Okay, dashboard. Kalau tuan klik pada dashboard ni, dashboard, okay, bila tuan klik pada dashboard, apa berlaku? Okay, nampak? Dia akan keluar simbol macam ni. Okay, tadi tak ada kan? Kan dah ada dah. So, saya pun klik pada butang yang ni, dia akan buat bagi paparan yang baru, tab yang baru. Okay, nampak? So, kalau contoh kalau saya tekan sini, nampak? LED saya menyala lah. Okay, LED saya menyala sekarang ni. Kalau saya tekan sini, off, LED saya pun akan off lah. Tak nampak sini, saya tunjuk sikit lah. Ni saya pasang LED satu saya onkan satu. LED akan menyala. Kalau nampak ni LED menyala lah menyala. Kalau saya offkan ni, LED akan padam. Alright. So ini node ni dia akan apa? Dia akan hantar data attack/LED1 tadi kepada broker. Broker pula dia akan kita punya ESP32. ESP32 akan apa? Akan on off LED kita. Begitu. On off. Okey. Baik. Itulah. Okey. So nampak macam simple kan? Simple kan? Nampak? Ni adalah dia punya Smart IoT saya. Ni kalau tengok, ni adalah Smart IoT saya, tab saya. Kita boleh buat banyak buat tab. Okey, dan ini adalah dia punya panel lah. Panel dia adalah kawal LED. LED1 control. Kita on, kita boleh off. Okey. Contoh kalau saya nak buat satu gauge lah, gauge. Nak tambah satu gauge, dua gauge. Satu untuk kita paparkan temperature. Dan satu lagi kita akan paparkan humidity. Okey, untuk paparkan data humidity. So, apa saya buat? Saya akan pergi pada bawah. Okey, pada bahagian saya punya node saya ni, palette saya ni, saya scroll bawah. Scroll ni function node. Dia ada network node. Okey, apa lagi? Dia ada sequence node. Dan dia ada parser node. Dia ada storage node. Ni nampak dia ada dashboard. Tadi kalau tengok sini LED switch ni, yang switch kita ni dia duduk kat sini. Ni. Contoh tuan-tuan puan kalau kata nak tambah lagi switch, boleh ambil switch baru lah. Dekat di sini. Okey. Tapi saya tak nak ambil switch, saya nak ambil apa? Saya nak ambil gauge. Di gauge. Ni yang kita install dashboard tadi dalam kita punya node tadi. Okey, saya klik, saya ambil ni, saya tarik. Saya pergi mana? Saya pergi kepada sini. Gauge. Okay, tujuannya adalah supaya bila temperature ni dapat data daripada ESP32, dia akan paparkan dalam bentuk gauge. Okay. Tapi kalau lihat nampak, dia ada simbol bulat warna biru dan dia ada simbol segitiga kan. Okay, simbol bulat ni kita dah tahu dah. Simbol bulat biru ni adalah tujuannya adalah kerana kita tak deploy lagi. Belum deploy lagi. Okay, yang kedua, dia ada simbol segitiga ni. Segitiga ni apa? Maksudnya ialah ada parameter yang belum kita setkan dalam kita punya gauge. Okay, so dia minta kita ada set lah. Okay, macam mana nak set dia? Just kita double klik pada kita punya node gauge ni, dia akan keluar macam ni. Keluar macam ni. Okay, ni adalah dia punya parameter yang belum kita set. Nampak? Apa kalau tuan-tuan lihat, nampak dia ada bingkai warna merah ni kan. Merah ni maksudnya dia perlukan kita setkan lah. Setkan kita punya apa? Kita punya parameter yang perlu kita set dalam kita punya gauge node ni lah. Okey. So kalau lihat, saya klik ni, nampak dia ada Smart IoT kawalan ni LED. Okey, saya tak nak pergi pada ni. Kalau tuan-tuan puan ambil yang atas sekali ni,
nanti kan apa yang berlaku, dia akan duduk bawah ni. Saya tak nak duduk bawah ni, saya nak dia duduk kat sebelah sini ataupun duduk sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Okey. So macam mana buat dia? Saya tambah baru, saya tambah. Okey. Kemudian tab ni saya masih lagi duduk dalam Smart IoT. Smart IoT. Cuma yang default ni saya namakan sebagai, contoh saya masuk temperature. Temperature. Dan saya klik butang add. Kalau tuan-tuan nak tambah allow group to collapse pun boleh. Contoh saya tambah ni. Saya klik add. Add. Okay, so namakan lagi, kata sini, type apa, gauge lah. Jadi ada 4 jenis, ada gauge, ada donut, ada kompas, ada label. Okay, tapi ni saya gunakan gauge lah, gauge. Label saya pakai nama sebagai suhu. Okay, unit saya namakan sebagai, saya tak nak C lah. C. Okay, range dia 0 sampai 100 saya masukkan, 100. Okay, yang warna ni adalah warna, contoh kalau katakan 35 darjah Celsius ke bawah dia akan tukar warna hijau. Kalau katakan tengah-tengah dia akan warna kuning. Kalau katakan hampir pada 100 dia akan jadi warna merah lah. Ini kita boleh ubah warna ni. Okay, dan yang tak apa, kita just klik butang dan sahaja. Nampak? Bila kita dah, dia dah hilang dia punya simbol segitiga merah tadi lah. Dan saya sambungkan kabel dia, sambung wire kepada saya punya suhu. Macam tu. Kan? Okay, dah siap. Saya buat apa? Saya kena klik butang, deploy. Okay. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita juga boleh buat flow ni, so dibuat dashboard terus, boleh. Dalam Gemini pun boleh, dalam ChatGPT pun boleh sebenarnya. Dan kita kena prompt maksudnya daripada coding yang kita dapat tadi tu, minta dia buat Node.js bersama dengan dashboard dan sebagainya lah. Nanti dia akan bagi kita terus buat siap. Okay, tapi ini saya sengaja tak nak tunjukkan pada ChatGPT ataupun AI, sebab saya nak tunjuk tuan-tuan macam mana kita nak ubah data. Sebab kalau tadi macam ni dia dah siap kan. Tapi tuan-tuan tadi bila nak adjust tak tahu. Jadi saya ceritalah apa itu macam mana deploy, apa. Kalau tak ni, kalau kita pakai yang dah siap tak dapat kan. Saya bagi contoh lah macam mana nak buatkan daripada scratch lah. Okay, so semua dah siap. Okay, so kalau saya pergi pada yang tab yang kita buat tadi ni, dia keluar macam ni. Dia jadi macam ni lah. Suhu. Okay, nampak? So kalau saya tiup sikit, nanti ESP32 akan hantar 5 saat nanti, dia akan tukar pada value yang lain lah. Sekejap sikit. Nampak dia jadi 30.8. Nampak dan suhu dia dah naik sikit lah. Okay. Alright, kita cuba pula untuk yang gauge yang kedua, kita gunakan untuk humidity pula. Sama juga macam tadi, kita tarik je. Tarik tadi. Yang pada bahagian, kita punya palette pada bahagian dashboard ni, kita tarik gauge. Okay, kita tarik sambung wire. Sama juga, dia ada simbol segitiga ni kan. Maksudnya kita kena setkan parameter dia. Okay, saya tambah baru. Tab saya masukkan dalam Smart IoT, cuma saya namakan sebagai humidity lah. Humidity. Okay, saya klik butang add saja. Okay, label saya namakan sebagai apa? Contoh saya namakan ini tak salah, apa-apa nama kita boleh masukkan. Kelembapan. Dan unit pun sama, saya buat 0 sampai 100 juga, sama saya buat kelembapan. Okay, unit saya buat sebagai peratus lah sebab dia kelembapan kan. Dan saya klik butang dan sahaja. Nampak sudah hilang. Sudah hilang. Kita pun klik butang deploy. Mesti klik butang deploy tuan-tuan. Kalau tak klik butang deploy, dia tak akan ada apa-apa action lah. Okay. So kalau tengok pada itu punya dashboard kita ni, dah ada satu untuk temperature, satu untuk kelembapan. Nampak? Yang tadi saya collect ni dia boleh tutup lah. Ni tadi sebab tadi kita tak setkan sebagai collect kan. Dia boleh collect lah macam ni. Gitu. Okay. So apa-apa data yang dapat daripada sensor DHT11, dia akan hantar melalui ESP32 ke broker MQTT dan nanti Node-RED dia akan subscribe. Ini adalah simbol untuk subscribe tuan-tuan. Ini simbol. Tuan-tuan lihat nampak yang sebelah kiri ni, ini adalah simbol untuk MQTT subscribe. Okay. Tapi kalau untuk kita publishkan dia,
publish dia dah yang ni. Ni untuk publish. Kat mana kita ambil? Dekat sini tuan-tuan. Dekat bahagian network ni dia ada MQTT in, dia ada MQTT out. MQTT in ni adalah untuk kita subscribe. Inilah, ni kita buat ni subscribe. Dia subscribe daripada mana? Dia subscribe daripada broker kita. Jadi ambil publish yang sini. Okay, dia akan publish ke mana? Dia akan publish ke broker kita. Broker mana? Broker ke MQTT EMQX tadilah. Manakala dekat ESP32 dia akan subscribe kita punya data tersebut. Okay, kalau contoh kalau saya tengok dia punya setting pun tak susah mana Contoh saya bagi pada yang ni note pada kita punya MQTT ni, saya klik kat sini. Kita just apa? Kita just tambah dia punya masukkan dia punya apa? Masukkan dia punya broker kita ni, broker.emqx.io. Yang ni pula kena sama tuan-tuan, kena sama dengan kita punya mana? Sama dengan kita punya coding yang kita masukkan sini. Ini coding kita ni kan, Pak. Kita dah set apa? broker.emqx.io kan? Yang ni kan? Ini kena sama dengan kita punya dalam coding yang kita buat tadilah. Macam ni. Just masuk ke sini je. Dan kita pula update. Dan kita pula done lah. Okay, kalau dia keluar connected, maksudnya dia dah bersambung dengan kita punya broker lah. Kalau katakan dia connecting je, warna kuning je, bermaksud dia tak ada sambungan kepada kita punya broker. So mungkin broker kita down ke, atau mungkin kita setting salah, atau kita tersalah masuk dia punya masuk kita punya apa? Kita punya topik dan sebagainya. Okay. Kalau katakan tak boleh nak connect, macam saya kata tadi kita apa? Saya akan buat apa? Saya akan print screen saya punya ni. Print screen, saya masuk pada saya punya Gemini ataupun ChatGPT untuk dia paparkan apa masalah yang berlaku. Nanti AI akan beritahu lah. Dia kata sikit. Okey, tuan-tuan. Okey, baik. Tuan-tuan, saya rasa itu saja kot untuk kita punya kelas kita pada pagi ni. Cuma sikit mungkin saya nak terangkan sedikit tentang MQTT. Nanti insyaAllah untuk slide saya ni saya akan sharekan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin tahu lebih lanjut lah berkenaan dengan apakah itu MQTT. Jadi ada cerita pasal MQTT juga. Okey, dan apa topik dan macam ni kita nak setkan topik tu. Apa nanti saya terangkan dalam saya punya slide ni lah. Slide ni. Supaya untuk kita lebih tahulah. Sebab kat luar sana kebanyakan protokol untuk IoT ni biasa banyak pakai MQTT sekarang ni famous lah MQTT. Dia ada juga protokol yang lebih besar, contoh pakai macam AMQP ada juga pakai WebSocket pun ada juga untuk HTTP ataupun pakai REST API, tapi kebanyakannya orang akan suka pakai MQTT lah sebab dia ringan. Cuma dia tak boleh, dia kalau nak untuk kelajuan lebih speed, kalau untuk laju, kalau untuk industrial kena pakai protokol lain lah. Kalau industrial dia pakai protokol apa? Contoh kalau macam industrial pakai Ethernet dan sebagainya lah. Tapi kalau untuk kita pakai untuk IoT, untuk kita buat projek-projek yang simple-simple, yang ringan-ringan, biasa orang gunakan MQTT. Okay? MQTT. So ada soalan nak tanya berkenaan kalau kita punya kelas pada pagi ini? Sorry saya tak boleh nak gunakan ChatGPT sangat sebab saya punya ChatGPT dah kena freeze sampai pukul 1 nanti. Lepas tu saya gunakan Node. Saya rasa kalau saya pakai ChatGPT tadi, saya terus sambung pada buat kepada flow programming Node pun tak ada masalah. Boleh juga. Boleh. Just kita type saja tadi. Berdasar kepada coding yang kita dapat tadi ni, kita suruh dia buat programming atau flow programming pada Node.js tadi. Node.js. Saya just prompt macam ni je. Saya prompt macam mana? Saya prompt macam ni. Dan saya masukkan coding yang saya buat tadi, yang dapat daripada ChatGPT. Dia akan beritahu sini lah.
Dia akan hasilkan. So kalau tuan-tuan puan nak install Node-RED, tak tahu nak install Node-RED, just tanya je dalam ChatGPT ataupun AI kita. Nanti dia akan beritahu lah step by step. Macam saya menggunakan Gemini ni, dapat dia beritahu step by step macam mana. Kita ikut je lah. Okay. Jadi insyaAllah, macam saya kata tadi, kita untuk AI ni kita bukan minta dia buatkan. Kita minta dia bantu kita. Minta kita bantu kita. Sebab kita kadang-kadang kita tak memudahkan kerja kita lah. Memudahkan kerja kita sebab kalau kita berharap sangat pada AI ni pun tak boleh juga. Sebab kadang-kadang akan berlaku macam ada masalah, kita tak tahu. Kadang-kadang dia bagi tahu jawapan yang tidak betul. Satu lagi saya nak kongsi kepada tuan-tuan puan. Okey. Ni saya punya ChatGPT saya ni. Okey, ChatGPT. Saya ada masukkan sedikit konfigurasi pada saya punya ChatGPT supaya saya tak nak ChatGPT saya ni dia bagi tahu maklumat-maklumat yang bukan-bukan. Kadang-kadang sampai satu tahap tu kadang kita minta kadang-kadang coding tu dia bagi coding yang bukan-bukan. Dia bagi coding yang tak betul lah, cerita tak betul lah. Okey, jadi apa saya buat? Okey. Tuan-tuan boleh cuba dekat setting pada ChatGPT tuan-tuan. Kat mana? Contoh saya punya ChatGPT saya ni, pada bahagian saya punya profile saya ni, belah bawah saya klik pada ChatGPT. Okey. Pada bahagian ChatGPT ni, nampak dia ada personalization kan? Okey, personalization atau dalam setting. Okey, saya pergi pada personalization. Okey, di kolom sini lah. Okey. Pada bahagian personalization ni, nampak dia ada bawah tu dia ada satu lagi dia punya custom instruction. Custom instruction. Okey, ni saya boleh share pada tuan-tuan puan boleh cuba, boleh masukkan, boleh copy paste, masukkan dalam ChatGPT. Ni saya beritahu lah, prioritize accuracy and honesty over guessing or completeness. If unsure, say I don't know. Maksudnya kita beritahu pada ChatGPT supaya kalau katakan dia pun tak yakin dengan jawapan dia tu, dia akan beritahu I don't know. Ataupun dia kata not enough information. Betul? Do not invent fact, number, source or technical detail. Okay. Only use information support by context, label any interference clearly as an assumption. Okay. Ni saya boleh copy pada tuan-tuan, boleh cuba lah masuk simpan dalam ni supaya tujuan apa? Tujuannya kita tak nak ChatGPT dia akan bagi jawapan-jawapan yang dia pun tak pasti betul atau tidak. Kat mana? Kat mana? Kat sini. Ulang balik. Dekat sini Dekat sini. Dekat kita punya profile dekat kita punya ChatGPT ni. Kita klik sini. Pergi pada personalization. Okay. So pada bahagian personalization ni, kita pergi pada personalization ni. Okay, pada bahagian bawah ni. Okay, saya akan copy sini. Untuk Ctrl C, saya copy. Tuan-tuan boleh paste kat situ. Bahagian custom instruction. Tapi ni pun tak detail sebenarnya. Tak detail. Ada juga detail. Contoh macam saya bagi, saya lupa nak copy saya punya detail tu. Kita boleh tanya ChatGPT semula supaya dia bagi satu instruction yang lagi detail. Tapi ini semua ini secara umum saja lah. Tapi setakat ni saya rasa insyaAllah lah. Alhamdulillah lah. Saya buat kadang-kadang sampai satu tahap dia pun dia beritahu je. Dia beritahu saya. Dia pun tak tahu sama ada betul atau tidak dia punya data jawapan tu. Kan supaya kita ambil data yang salah. Okey. Okey, nanti saya copy copy. Tuan-tuan boleh ambil, boleh paste pada bahagian ChatGPT tuan-tuan puan lah. Okey, satu lagi saya nak sharekan juga kepada kita punya ChatGPT juga. Ini untuk apa? Ini untuk kita elakkan daripada kadang-kadang kita ada buat gambar buat gambar ataupun kita ada masuk ke gambar kita tak nak, kadang-kadang ChatGPT dia akan sharekan kita gambar-gambar kita ni daripada orang luar tau. Kita tak tahu kan. Okey, kat mana? Contohnya kalau tuan-tuan pergi pada kita punya tempat yang sama tadi. Okey, pergi pada personalization tadi sama juga. Untuk lebih selamat pergi kepada data control kita ni, data control. Okey, data control nampak dia ada ni. Biasanya by default yang ini dia akan apa? Dia akan on tau. Dia akan on. Tapi saya dah off kan. Kalau tuan-tuan kata saya tuan-tuan lihat lah dekat ChatGPT tuan-tuan puan, mesti dia akan on. Ni untuk apa? Dia akan supaya apa-apa yang data kita yang kita buat ni dia boleh share pada orang lain. Gitulah.
Tapi kalau tuan-puan okey, okey je dah. Tapi kalau tak okey, tuan-puan boleh apa? Boleh off kan je lah. Sebab ni data kita kan. Sebab kita dah share pada orang lain, kita boleh off kan. Tapi kalau tak nak, kita boleh biarkan saja bagi default. By default dia memang akan on lah. Dia akan on. So kalau tak nak, kita buat, kita boleh klik butang off. Dekat mana? Dekat personalization tadi, kita pergi pada data control. Data control pada bahagian atas ni, dia akan ada atas ni kita boleh klik butang off lah. Kalau tak nak, biarkan saja pun tak apa. It's okay. Cuba kalau tak nak share, kita klik butang off je lah. Okay. InsyaAllah tu sedikit dah perkongsian saya berkenaan pasal projek kita yang menggunakan ESP 32 menggunakan Node-RED dengan bantuan AI sama ada ChatGPT ataupun Gemini lah. So tuan-tuan kalau katakan nak cuba buat, boleh cuba buat menggunakan step by step yang bagi tadi ataupun boleh melalui AI kita lah, ChatGPT ataupun Gemini. Ada soalan? Soalan? Okey, ada soalan nak tanya ke? Yang tanya soalan. Oh, sebab tu simple je. Selepas, okey. Untuk yang Node-RED tadi ni, kalau nak masuk tu, saya tadi saya just ni lah. Saya just bagi berdasarkan pada config coding ESP32 tadi tu. Okey. Tuan-tuan boleh masukkan coding yang kita dapat pada ChatGPT tadi ataupun kalau dalam ChatGPT just kita type ni dia, type ni dia. Nanti insya-Allah nanti ChatGPT akan buat coding for programming untuk kita punya Node-RED tadi. So tuan-tuan boleh masukkan dalam Node-RED tadi lah. Okey. Baik, so saya rasa untuk pagi ni itu saja saya punya perkongsian pada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan ada nak tanya apa-apa soalan? Terima kasih Cik. Okey, tak ada apa ya. Okey. Mudah-mudahan perkongsian saya ini dapatlah mungkin sedikit dah membantu tuan-tuan puan untuk mungkin nak create mungkin ada beberapa nak buat untuk PTA ke ataupun untuk projek-projek sifat-sifat IoT ke bolehlah menggunakan kaedah ChatGPT ni ataupun Gemini ataupun apa-apalah AI yang kita boleh gunakan untuk kita createkan kita punya coding dan juga macam mana kita nak apa tu kita nak troubleshoot sekiranya ada berlaku masalah pada kita punya coding dan juga pemasangan kita. Kalau tuan-tuan puan tadi saya minta maaf saya tak dapat nak tunjukkan macam mana nak sambungkan pada komponen-komponen sensor tadi, tapi tak apa yang risau, tuan-tuan boleh juga tanya pada kita punya AI macam mana kita nak buat penyambungan. InsyaAllah nanti dia akan beritahulah step by step. Okey. Sekali lagi saya minta mohon maaf sekiranya ada tersalah bahasa atau tersilap kata dan saya harap mudah-mudahan proses ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan untuk projek-projek kita akan datang insyaAllah. Jadi itu saya rasa terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama saya untuk mendengar perkongsian saya pada pagi ini insyaAllah. Dan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.